Rumah murah bagi orang kampung. Satu langkah lagi meninggikan taraf hidup rakyat kita. Di Melaka baru-baru ini, Pengerusi MARA Encik Abdul Ghaffar bin Baba meresmikan pameran 2 buah rumah kampung MARA bagi penduduk luar bandar. Katanya, MARA akan melancarkan tabung pusingan sejumlah 20 juta ringgit untuk rancangan rumah murah bagi kawasan luar bandar. Ada 2 jenis rumah masing-masing berharga RM2,800 dan RM2,200 dan boleh dibayar dalam masa 12 tahun beransur-ansur RM10 hingga RM15 sebulan. Bilik-bilik dibina mengikut kehendak masing-masing keluarga. Dalam masa 6 tahun yang akan datang, katanya, MARA akan membina 20,000 rumah murah di kampung-kampung Malaysia. RM4,5 juta akan dibelanjakan untuk projek ini dalam masa 2 tahun ini. Rumah-rumah ini direka dan dibina oleh MARA. Rancangan rumah murah oleh MARA ini membolehkan penduduk-penduduk luar bandar memiliki rumah mereka sendiri.